Salam sejahtera. Saya Harisha Pentaya, A208-628 dari kumpulan 12. Dan hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pemikiran Kritis Masyarakat Malaysia terhadap isu berita palsu antara perspektif epistemologi dan etika maklumat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Lokasi kajian pilihan saya adalah Batu. Kajian ini dijalankan kerana penyebaran berita palsu semakin berleluasa dalam era digital, terutamanya melalui media sosial. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana masyarakat menggunakan pemikiran kritis dalam menilai kesahihan sesuatu maklumat serta mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan berita palsu. Kajian ini mempunyai dua objektif utama. Objektif pertama ialah mengkaji tahap pemikiran kritis masyarakat Malaysia dalam menilai kesahihan maklumat di media sosial. Objektif kedua pula ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap berita palsu berdasarkan perspektif epistemologi dan etika maklumat. Bagi memastikan objektif ini tercapai, dua soalan kajian telah dibentuk selaras dengan fokus kajian, iaitu apakah tahap pemikiran kritis masyarakat dalam menilai kesahihan maklumat dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap berita palsu. Berdasarkan kajian-kajian lepas, terdapat dapatan penting yang menyokong kajian kami, iaitu kajian oleh Pennycock dan Rand menunjukkan bahawa individu yang mempunyai pemikiran analitikal lebih mudah mengenal pasti berita palsu. Selain itu, Rosenberg dan rakan-rakan menekankan bahawa literasi maklumat membantu seseorang membezakan maklumat yang benar dan palsu. Gas dan rakan-rakannya pula dalam kajian mereka mendapati bahawa pendidikan serta pengalaman digital mempengaruhi cara seseorang menilai suatu maklumat. Manakala, Tandok menyatakan bahawa kekurangan etika maklumat menyebabkan pengguna berkongsi berita tanpa membuat semakan terlebih dahulu. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan. Seramai 50 orang responden telah menjawab soal selidik yang diedarkan menggunakan Google Forms. Instrumen kajian menggunakan skala Likert 5 mata dan data juga dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 26 bagi mendapatkan analisis deskriptif. Bagi soalan terbuka pula, analisis tematik telah digunakan untuk mengenal pasti tema utama daripada jawapan responden. Slide ini menunjukkan maklumat demografi responden. Seramai 50 orang telah terlibat dalam kajian ini dengan majoritinya terdiri daripada kalangan pihak perempuan. Kebanyakan responden berumur antara 26 hingga 35 tahun dan mempunyai kelayakan ijazah sarjana muda. Dari segi penggunaan media sosial pula, Instagram serta WhatsApp ataupun Telegram merupakan platform yang paling banyak digunakan. Majoriti responden juga menggunakan media sosial selama 4 hingga 6 jam sehari, menunjukkan bahawa mereka merupakan pengguna media sosial yang aktif. Seterusnya ialah dapatan kajian tentang pemikiran kritis dalam menilai kesahihan maklumat. Nilai min keseluruhan ialah 3.46 yang menunjukkan tahap pemikiran kritis masyarakat berada pada tahap sederhana tinggi. Responden didapati sering menyemak tarik dan konteks sesuatu berita sebelum mempercayainya. Namun, item yang memperoleh skor paling rendah ialah amalan menyemak sumber asal berita. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai kesedaran untuk menilai maklumat, tetapi masih perlu meningkatkan amalan semakan sumber bagi mengelakkan penyebaran berita palsu. Bagi dapatan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap berita palsu pula, nilai min keseluruhan ialah 3.40 yang juga berada pada tahap sederhana tinggi. Faktor utama yang mempengaruhi kerentanan terhadap berita palsu ialah kelajuan penyebaran maklumat di media sosial. Selain itu, faktor seperti emosi, pengaruh, media sosial, tahap literasi digital, pendidikan serta maklumat daripada ahli keluarga dan rakan itu
turut mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mempercayai sesuatu berita tanpa membuat semakan terlebih dahulu. Berdasarkan analisis soalan terbuka, ramai responden mengakui pernah menerima atau mempercayai berita palsu berkaitan bantuan kewangan, promosi, kesihatan dan jenayah. Sebagai cadangan, majoriti responden bersetuju bahawa setiap individu perlu menyebar kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Mereka juga mencadangkan agar kerajaan menyediakan maklumat rasmi dengan lebih pantas, manakala platform media sosial meningkatkan pemantauan terhadap kandungan yang mengandungi berita palsu. Secara keseluruhannya, kedua-dua objektif kajian telah berjaya dicapai. Objektif pertama berjaya menjelaskan bahawa tahap pemikiran kritis masyarakat berada pada tahap sederhana tinggi. Objektif kedua pula mengenal pasti bahawa media sosial, emosi, literasi digital dan kelajuan penyebaran maklumat merupakan faktor utama yang mempengaruhi kerentanan terhadap berita palsu. Oleh itu, dapatan kajian berjaya menjawab semua persoalan kajian yang telah ditetapkan. Kajian ini memberikan implikasi dari 3 aspek. Dari segi teori, kajian ini menyokong kepentingan epistemologi dan etika maklumat dalam menilai kesahihan sesuatu maklumat. Dari segi praktikal, masyarakat perlu meningkatkan amalan semakan fakta dan literasi media. Manakala dari segi dasar pula, kerajaan dan platform media sosial perlu bekerjasama untuk memperkukuhkan usaha membendung penyebaran berita palsu melalui pendidikan dan pemantauan kandungan. Bagi penyelidikan yang akan datang, terdapat 3 cadangan utama. Pertama, melibatkan lebih ramai responden daripada pelbagai negeri supaya dapatan lebih menyeluruh. Kedua, menggunakan kaedah pendidikan campuran seperti temu bual bagi mendapatkan maklumat yang lebih mendalam. Dan ketiga pula, mengkaji faktor baharu seperti kecerdasan buatan atau AI, algoritma media sosial dan tahap literasi digital yang semakin mempengaruhi penyebaran berita palsu. Sebagai rumusan, kajian ini berjaya mencapai semua objektif yang telah ditetapkan. Dapatan menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai tahap pemikiran kritis yang sederhana tinggi. Namun, amalan menyemak sumber asal masih perlu dipertingkatkan. Selain itu, media sosial, emosi dan literasi digital dikenal pasti sebagai faktor utama yang mempengaruhi penyebaran berita palsu. Kesimpulannya, pemikiran kritis, epistemologi dan etika maklumat perlu terus diperkukuhkan supaya masyarakat dapat membuat penilaian yang lebih tepat sebelum mempercayai atau berkongsi sesuatu maklumat.